Wali Songo ni hadirin hadirat, apa istimewanya Wali Songo? Dia mengislamkan tanah Jawa, dan itu bukan mudah. Mengislamkan tanah Jawa. Islam ni satu agama yang sangat payah berkembang di tanah Jawa. Kalau kita rujuk catatan-catatan sejarah rasmi, contohnya catatan dinasti Tang, dia mengatakan Islam masuk ke Kalingga di tanah Jawa tahun 674. Artinya sezaman dengan zaman peralihan kuasa dari Ali ke Muawiyah. Dakwah dah pun sampai ke tanah Jawa, tapi tidak berkembang. Payah. Zaman Ali dah sampai dakwah, tak berkembang. Abad ke-10 Masihi, ada satu rombongan suku Lor. Suku Lor ni dari Parsi. Dia datang berdakwah ke tanah Jawa. Sampai terkenal lah sekarang, satu daerah dipanggil Loran. Loran ni suku Lor. Loran ni daerah Ngudung ataupun Kutus. Mereka ni diutus oleh Sultan Al-Qabah. Sultan Al-Qabah ketika itu kirim 20,000 orang Islam duduk di tanah Jawa untuk dakwah. Tapi orang tanah Jawa tak suka Islam. Semua Islam ni dibunuh, tinggal 200 orang je. Tak mau terima. Kemudian Sultan Al-Qabah kirim pula aulia, wali-wali, sebab dia tengok orang Melayu Jawa ni dia suka magic-magic, jaka sembung, suka ustaz hok ada kuasa-kuasa ajaib, baru dia boleh nak ikut ustaz tu ceramah. Mana kalau ustaz tu ceramah lurus je dia tak ambuh. Dia nak ustaz tu sambil ceramah boleh angkat botol pakai tangan. Zup. Oh ni hebat. Marvelous ustaz ini. Jadi dia hantar Tok Wali nama Syekh Tambuh Ali bin Syekh Bakir, atau dikenal dengan Syekh Subakir, abad ke-10. Dia dan duduk beberapa tahun, balik semula ke Parsi. Islam tidak pernah berkembang. Tak mendapat sambutan pun warga pribumi. Dalilnya Marco Polo lawat Perlok. Perlok ni sebelah Sumatera di Aceh tahun 1292. Rekod rasmi dari Marco Polo, semua Cina Islam, semua orang Parsi Islam, masyarakat pribumi tak ada agama. Rekod rasmi Marco Polo. 100 tahun kemudian, tahun 1405, Cheng Ho datang singgah di Tuban. Rekod rasmi Cheng Ho, dia tulis ada 1000 keluarga Cina Islam. Sama seperti dia pergi ke Surabaya, 1000 keluarga Cina Muslim. Itu sekarang MAKMA, Persatuan Cina Muslim. Dia kata tak tahu siapa mu'alah ni, ustaz Cina ke Melayu. Mungkin kami ni bukan mu'alah Melayu. Mu'alah, dia kata kami lama dah Islam, dia kata. 30 tahun kemudian, tahun 1433,